any help, remember there's always that someone yang akan ada dengan korang. Kalau kau jumpa diri kau 10 tahun lepas, apa yang kau akan cakap dengan diri kau sendiri? Okay. 10 tahun lepas, masa tu aku dekat high school lah, around 14-15 tahun. Aku pernah kena bully lah. Sebenarnya aku kena bully ni bukan dari high school, even dari sekolah rendah pun dah kena bully. One main thing aku kena bully ni sebab basically physical appearance lah, and pembawaan diri aku ni. Maksud aku by macam mana aku bawa pembawaan diri aku ni is basically aku ni boleh dikatakan lembut lah sedikit. Sebab basically dalam family aku mostly semua perempuan. Dari kecil aku memang hidup dengan perempuan lah. Tapi tu just one of it. Second is because of my physical appearance lah. Dulu aku, bukan dulu je, sekarang pun aku gemuk. Lepas tu pendek masa sekolah. Biasalah faktor-faktor yang buat orang bully kita kan. To be honest, apa yang aku boleh cakap kat diri aku sendiri untuk 10 tahun lepas tu, aku banggalah dengan diri aku yang dulu. Sebab aku dapat tahan throughout that phase masa kena bully tu. Sebab kadang-kadang bully ni dia bukan semata-mata fizikal. Bagi aku, aku hadap more to mental bullying, mental abuse lah dekat sekolah. So, apa yang aku boleh cakap kat diri aku sendiri 10 tahun lepas is hold on a minute. Basically I'm proud of you. You did a good job. You did a good job. That yang Visual hug from the back of the camera. Kita orang semua tengah peluk Adam daripada belakang kamera. Oh, Adam. apa yang aku boleh cakap kat diri aku sendiri, which is I'm proud of myself. Okay, kepada orang yang kena bully juga, stay strong, and kalau perlukan any help, remember there's always someone yang akan ada dengan korang. Kalau Adam jumpa bully Adam tu dengan umur Adam sekarang ni, Adam jumpa dia dekat 10 tahun yang lepas tu, Adam nak cakap apa kat dia? Aku macam tak ada hold apa-apa dendam pun dekat pembuli tu. Sebab maybe dia bully contohnya aku sebab nak get out of dia macam apa-apa masalah juga. Moral of the story from Adam? Stop bullying. That's all I can say. That's all for Adam. Adam. Thank you Adam. Jumpa Thank lagi you. nanti. Maybe next episode cerita happy pula untuk Adam. Yeah.